Kena banyak makan sayur nah. Ayam ni nanti bila tetamu dah datang baru goreng. Live cooking dia panggil. Kan? Nasi kak panas-panas. Puan Haliza masak. Ambilkan air jap dalam tu. Kena bubuh air dengan garam sikit supaya tak hitam. Perah campak dalam. Macam tu ya. Ayam kita ni. Ayam kena potong kecil ya. Jangan potong banyak besar sangat nanti tak sedap. Dah mendidih, hebohlah kita punya sayur ni ya. Bau lah ada solok tu yang menyedapkan lagi masakan kita. I see. Okay. Ni dah basuh pun kena rendam juga. Makan. Garam ni biar dulu. Ni api kena slow takut dia pecah minyak. Dia dah macam dia dah lembut. Dia je sekodok. Okey, kita akan menggoreng ayam dengan bawang putih, lepas tu serai dan juga lengkuas. Rumah. Belum. Mewah. Dah siap. Inilah ayam goreng Kak Wok kita. Digoreng oleh Mak Wok. Oi. Nama ayam. Nak sampai supaya panas-panas dia cik Rosni. Dalam Belum makan? Ya. Tengoklah. Ini sambal ni ayam goreng. Ayam goreng ni saya tengah goreng lagi. Orang gaji potong bawang. Ambil ni. Ambil sayur tu. Dia sikit sangat kok. Makan banyak sangat lauk. Rendang lah. Itulah kan nampak ni dah kita ni. Ni agak-agak ni saya buat salam. Buat tidak masak. Kenapa? Dia lembu sehat lah. VIP ni lah. VIP, okey? Datang terus kita tinggal ni. Tak mesra alam lah. Minta maaf cakap ni. Tak boleh. So, the most million punya loan semua saya bagi hantar. Boleh juga ni. Puan pun cantik pakai warna ni. Ya. Oh, dia naik siri. Kenapa typhoon? Kita ada ni tak? Ni. Ini. Bagi saya ni ada satu 1 million plus. Okay. Lah. Tahu dia. Lah. Wow, ni hasil spray tadi ni. Anak lelaki ada hak lah adik-adik. Tunggu panas-panas. Oh dia. Kali dia tengok depan mata. Layak next time bawal punya loan terus. Dah lulus dah tak ada. Dia tu tak kahwin-kahwin. Ini PWG ni memang seriously ni dia. Betul dia. Saya rasa hotel 5 bintang pun tak ada sedap macam ni tau. Buat armak berapa tahun Sedap. Kerja surat. Ni kafe ni.